Aku sedih saya sebab sini ke sabun tiba-tiba buruk. Salah sana gosek. Betul lah. Benda tu. Ini kami. Sabun ini akan membuat anda dapat baca sesuatu baca MK. Assalamualaikum dan selamat pagi. Saya diceritakan satu kanak diri saya dulu. Saya Nona Azli daripada kelas 6 Bestari. Sebagai seorang guru, saya akan memperkenalkan aktiviti yang interaktif ataupun permainan dalam bahasa untuk meningkatkan kefahaman pelajar tentang tata bahasa dan kosakata. Lepas tu saya juga akan memastikan pelajar akan suka dengan pembelajaran secara kreatif dan mudah memahami tentang tata bahasa tersebut. Cikgu, saya pergi kepada soalan kedua. Apakah cabaran yang cikgu hadapi dalam pelajaran bagi mengatasi masalah linguistik? Sebagai seorang guru, terdapat beberapa cabaran utama yang perlu dihadapi dalam pengajaran untuk mengatasi masalah linguistik. Antaranya keberagaman bahasa pelajar. Sebagai contoh, pelajar ini mungkin akan datang dari latar belakang bahasa yang berbeza dan ini menambahkan kesukaran untuk guru dalam memastikan semua pelajar itu memahami isi pelajaran dengan baik. Sebagai guru juga perlu menyesuaikan kaedah pengajaran agar sesuai dengan tahap kefahaman pelajar tersebut. Yang kedua, motivasi pelajar, iaitu masalah linguistik juga boleh menyebabkan pelajar merasa tidak yakin untuk berbicara ataupun bercakap dalam bahasa yang diajar oleh guru. Guru pula perlu mencari cara untuk memotivasikan pelajar agar mereka lebih berani dan tidak takut untuk membuat kesilapan yang lalu. Itu saja. Baju raya awak hari ni tahun apa? Mengganti. Tudung awak warna apa? Tudung saya warna coklat. Tudung awak? Saya warna putih. Awak ni cantik lah. Apa tadi? Okey, just start. Sedap kau? Sedap. Dalam media sosial, terdapat kecenderungan pengguna menggunakan bahasa Inggeris atau bahasa rojak dalam komunikasi harian, terutamanya dalam hantaran atau komen. Sebagai contoh, ramai individu menulis status seperti meeting with client today, hope everything goes well, tanpa menggunakan bahasa Melayu yang sepatutnya digunakan dalam konteks rasmi. Begitu juga di tempat kerja, terdapat mesyuarat atau pembentangan yang sepatutnya dijalankan dalam bahasa Inggeris walaupun menjadi pengguna adalah penutur bahasa Melayu. Fenomena ini menunjukkan bahawa penggunaan bahasa Melayu dalam situasi rasmi semakin berkurang dan boleh menjejaskan kedudukannya sebagai bahasa kebangsaan. Bahasa Melayu boleh diperkasakan melalui pelbagai usaha yang melibatkan pendidikan, media dan penggunaan rasmi dalam sektor awam dan swasta. Dalam bidang pendidikan, kurikulum sekolah harus memberi penekanan kepada penguasaan bahasa Melayu yang baik dan betul, termasuk aspek tata bahasa, kosakata dan sebutan. Selain itu, guru perlu menggalakkan penggunaan bahasa Melayu dalam aktiviti kokurikulum seperti debat, pidato dan penulisan kreatif agar pelajar lebih mahir dan yakin menggunakan bahasa ini dalam pelbagai konteks.